kucingnya. Ini kucing meroloh ni. Gerbok. Dia kau pemain. Pasal 2 biji abang rapat ni. Dengar. Kuala cok khabar apa segelande. Ni. Madi Kuala Kangsar kau mah. Madi Kuala Kangsar ada doyan yang tak ada dekat luar. Langsung luar, dunia luar tak ada, hanya dekat Madi. Laba benar ni kau. Nama doyan ni pun belum dibubuh lagi, tapi nama dia kita panggil doyan Madi kau mah. Kau tengok saya bapak-bapak gedabak ni. Ini belum lagi masa dia. Tapi kau boleh rasa dekat mana bukan datang Madi. Datang dekat tempat cok tunjuk. Mari sini. Mau rasa lemak, manis semua. Datang kat mana? Ni, kat sini. 1, 2, 3. Dekat sini kau mah. Dekat sini kita ada program Mardi Perak Hari Bertemu Pelanggan dan Karnival Usahawan Mardi Perak 2025. 27 hari bulan 12, 8 pagi sampai 5 petang. Perkarangan Parkir Casuarina Kuala Kangsar. Kita ada macam-macam program menarik sini. Kita ada pocket talk, kita ada program pertandingan mewarna. Cak cibuk. Penanaman pokok kita buat demo dan juga kelapa telur kau mah. Lepas tu Mardi mesti ada bagi makan percuma. Serawa doyan kau mah. Dahsyat. Lepas tu kalau kau nak beli doyan Mardi, ada jual kat sini. Apa? Makan dengan minum. Kau makan dengan minum. Mari sini jom tunjuk. Mestilah ada usahawan Mardi akan berniaga kat sini kau mau nampak tu. Ini nanti penuh kemah-kemah, ada jual makanan, minuman, semua ada, jangan risau. Bukan jualan makanan minuman je ada, jualan agromadani pun ada kat sini kau. Dan yang paling penting macam cakap buat aktiviti menarik, kita ada kuis, kita ada hadiah yang best, teka berat deroyan pun ada kau. Yang paling penting kalau kau nak beli deroyan khas daripada Mardi Kuala Kangsar saja, kat luar memang tak ada, sini tempat dia kau. Jangan lupa datang sini meriah kau. Klinik usahawan pun ada, maknanya yang berdaftar dengan Mardi, macam mana jadi usahawan, apa nak betulkan bisnes kau. Ni dia peluang dia kau. Datang naik ke Bukit Candan, Bukit Kerajaan, jumpa bangunan kat Syarina, masuk. Bila ada doyan kat sini, cok rasa nak kena makan kot. Tu, nampak? Komod. Ini Mardi punya. Daripada ladang turun sini, memanglah nampak berselerok sebab dia ni tempat dia mengkutip. Bukan tipu-tipu, bukan beli kat orang apa. Mardi Kuala Kangsar bapak segelandai. Sedap. Nama doyan ni doyan Mardi. Dia adalah nombor-nombor dia, cuma lupa. Nak beli, nak makan, nak merasa, datang event ni meriah. Gegak komputer Kuala. Aduh, payah cakap. Elok lemak, elok tebal isi dia nampak. Tebal tebal, lemak, manis, ujung dia pahit-pahit sikit. Jalan ngundul buat beralih pusat ke belakang tu. Bapak segala doyan agama ni. Datang event tu. Kau apa tunggu lagi? Marilah kita ramai-ramai datang Hari Bertemu Pelanggan dan Karnival Usahawan Mardi Perak 2025 ni. Jangan lupa, jumpa di sana kau.